Sebab bila berlaku kematian, terutamanya kepada ketua keluarga, biasanya komitmen tu kekal. Assalamualaikum. Hari ini bersama saya Encik Muhammad Izzat Ime, agensi manager daripada Ikhwan Group. Hari ini saya ingin bertanyakan beberapa soalan berkenaan dengan hibah takaful kepada beliau. Okay. Apakah maksud hibah takaful? Okey, terima kasih ya. Assalamualaikum. Hibah takaful. Hibah takaful ni dia adalah satu pampasan kewangan yang diberikan kepada waris jika berlaku sesuatu kepada pencarum. Dia daripada segi istilahnya, hibah itu adalah hadiah. Jika berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal kepada pencarum, manfaat tu akan diberikan kepada waris lah. Soalan yang kedua, kenapa perlu ambil hibah? Sebab bila berlaku kematian, terutamanya kepada ketua keluarga, biasanya komitmen tu kekal. Contohnya kos membesarkan anak-anak, kos kehidupan, sewa rumah, bayaran kereta, makan minum, pakaian dan lain-lain. Jadi kos sara hidup ni sekarang ni agak tinggi lah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, ianya memerlukan perbelanjaan yang besar. Justru itu, dengan pampasan hibah takaful ni, sekurang-kurangnya dapat menyelesaikanlah komitmen yang sedia ada. Itulah antara sebab kenapa kita perlu ada hibah takaful. Okey, baik. Dan yang terakhir sekali, siapa yang sesuai untuk ambil hibah ni? Okey, kalau ikutkan, semua orang sesuai untuk ambil hibah takaful. Tapi ketua keluarga adalah orang yang paling sesuai lah, saya rasa. Sebab saya selalu cakap ketua keluarga ni adalah ibarat enjin kepada sesebuah keluarga. Jadi jika seseorang ketua keluarga tu diuji dengan hilang upaya kekal menyeluruh, lumpuh ataupun meninggal dunia. Jadi ahli keluarga tersebut akan mengalami mungkin sedikit tekanan kewangan. Jadi ketua keluarga adalah orang yang paling sesuai lah untuk memiliki hibah takaful. Tapi itu tidak bermakna hanya ketua keluarga saja yang boleh mencarum pelan hibah takaful ni. Ianya boleh diambil oleh sesiapa saja. Baik suri rumah, golongan yang berkerjaya ataupun orang bujang sekalipun boleh memiliki pelan hibah takaful ini. Namun ketua keluarga adalah orang yang paling berisiko tinggi lah. Okey. Okey, jadi ada apa-apa pesanan terakhir kepada penonton kita? Pesanan terakhir untuk kita yang bekerja, especially ketua keluarga, hari ini kita bekerja keras untuk membina keluarga bahagia, tapi ada risiko yang mungkin berlaku dalam kehidupan kita. Orang kata langit tak selalu cerah. So jika kita diuji dengan sakit yang berpanjangan ataupun kemalangan, impaknya akan terasa kepada orang-orang yang kita sayang. Contohnya isteri dan juga anak-anak. Justru itu, rancanglah kewangan dengan sebaik mungkin. Boleh sediakan sedikit bajet untuk hibah takaful, kerana perancangan yang kita lakukan hari ini bukanlah hanya untuk diri kita. Sepatutnya kita libatkan juga mereka yang kita sayangi. Okay? Untuk mereka yang ingin memiliki pelan hibah takaful, boleh hubungi saya, Muhammad Izzat Ime bin Adnan, agensi manager di Ikhwan Group, di talian yang tertera di bawah. So, itu saja. Okey, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum.